termenung je. Pada itu lagi. Aina. Ya. Kenapa ni? Macam ada masalah je. Share lah. Tak adalah. Ada seorang ni kan. Dia hari-hari cakap, pakai cantik ni nak pergi kat siapa kat sini. Lepas tu dia cakap, saya suka tengok awak senyum macam ni. Mula-mula ingatkan macam gurau-gurau macam tu je lah kan. Lepas tu lama-lama rasa macam, melampau macam melampau hari-hari macam tu. Hari-hari tegur. Ya Allah Aina. Sampai macam tu sekali. Betul. Kenapa tak cerita dari awal? Ini dah kira gangguan tu tak gangguan. Aku takut takut orang cakap aku melebih. Takut nanti orang cakap aku tak boleh nak kerjasama. Macam mana? Tak apa. Aku ada. Kita buat aduan. Kita pergi buat aduan. Kita buat dekat aduan Sispa at UMPSA. Jangan risau. Biar aku tunjukkan kau tahu. Ni kau pergi kat UMPSA.edu ni kan. Kau tengok ni UMPSA helpdesk ni. Okey ni terus dia dah masuk dah ni. Kau buat je aduan maklum balas baru. Tulislah detail ni. Macam tu. Nama si Polan tu isi kat situ. Siapa yang kacau kau? Baik. Sistem pengurusan aduan awam UMPSA Helpdesk merupakan sistem maklum balas yang dibangunkan bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pemegang taruh dan pihak luar. Ianya dikendalikan di bawah Pusat Komunikasi Korporat UMPSA. Anda boleh melaporkan sebarang aduan berkenaan infrastruktur, perkhidmatan, pentadbiran dan peraturan. Anda juga dialu-alukan mengemukakan cadangan dan penambahbaikan.